Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurliana Baldah binti Muhammad Rasidi, wartawan TV PSS Kepang. Hari ini, Sekolah Kebangsaan PAU berbesar hati menerima kunjungan seramai 45 orang daripada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sempena lawatan penanda aras ke Pusat Sumber Sekolah Kebangsaan PAU. Mari kita ikuti liputan sepanjang lawatan ini. Jom! Assalamualaikum dan selamat datang ke Pusat Sumber Ibn Khaldun. Nama saya Nurliana Baldah dari kru TV PSS. Boleh Puan perkenalkan diri? Okey. Waalaikumsalam. Saya Puan Nurul Aida dari SSTP Kuala Lumpur, PIC Program Gerak Kerja Kolaborasi dan Inovasi SSTP Kuala Lumpur. Terima kasih kerana telah luangkan masa untuk menjawab beberapa soalan pada kami. Soalan pertama, apakah pendapat Puan tentang suasana dan kemudahan yang terdapat di Pusat Sumber Ibn Khaldun ini? Okey, pada pendapat saya, jujur saya cikgu cakap. Okey, saya masih membahasakan cikgu sebab saya sebenarnya adalah guru. Okey, jadi memang saya sangat terujalah dengan bilik-bilik yang telah kami lawati, dengan info-info yang ada di sekitar dan terutama dan sekarang ni dalam Pusat Sumber kan. Okey, banyak manfaat yang boleh diberi kepada murid-murid. Okey, terima kasih kepada murid-murid SK PAU yang telah menerima kehadiran kami. Okey, tahniah juga kepada pengurusan sekolah SK PAU dan juga pengurusan DPM Pusat Sumber SK PAU. Memang kalau kata saya nak bagi persen, saya akan bagi 150%. Okey, itu tahniah. Soalan kedua, apakah keunikan atau perkara menarik yang Puan lihat sepanjang berada di sekolah ini? Keunikan banyak saya tengok. Okey, di dalam sekolah SK PAU lah. Sebab kalau saya tengok kat sekolah ni, yang pertama tadi saya pergi ke asrama. Saya begitu teruja dengan keadaan asrama yang kemas, bersih. Sedangkan asrama tu ada murid perempuan dan murid lelaki, sekolah rendah. Okay, jadi memanglah saya teruja, dan bila saya tengok saya masuk ke bilik guru. Jadi kan saya masuk bilik guru dengan kekemasan bilik gurunya, dengan saya tengok keistimewaannya ada tempat makannya kan. Okey gitu. Dan bila Pusat Sumber ni saya tengok banyak keunikan. Unik lah semuanya. Itu. Soalan ketiga, apakah cadangan atau harapan Puan untuk menjadikan Pusat Sumber Ibn Khaldun lebih menarik pada masa akan datang? Okey, cadangan saya tak tahu nak bagi idea macam mana dah. Sebab saya tengok kita tambahkan informasi di luar. Sebab dalam Pusat Sumber ni memang dah pernah dengan info. So kita tambahkan di bahagian-bahagian luar lah. Untuk informasi lagi senang murid. Sebab Pusat Sumber ni dalam satu sekolah, bukan di dalam bilik saja. Okey, jadi kita tambahkan info-info di luar pula. Okey, terima kasih. Terima kasih atas kesudian Puan meluangkan masa dan memberikan pandangan yang berguna untuk kemajuan PSS. Semoga lawatan ke sekolah kami ini menjadi pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna. Sekian, terima kasih.